Seorang presiden hak perintah negara rakyat 30 juta baru-baru ni boleh pula ditangkap atas katil oleh orang negara lain. Siapa tu negara hak ada rakyat 30 juta tu? Okey, sekmu jangan silap faham, dialah itu presiden Venezuela, nama dia Nicolas Maduro. Okey, Maduro. Okey, ditangkap oleh pasukan khas tentera Amerika masa dia tengah tidur sekali dengan bini dia pun. Kena sabar sekali. Okey, siap kita masuk. Kawal Klatekia. Okey. Baru tu tahun baru ni belah Amerika Latin semalam tu gegar habis pasal berita besar menggoncang seluruh dunia ni. Presiden Venezuela Maduro kena sambar dalam satu operasi lintas padang oleh pasukan khas Delta Amerika Syarikat. Okey, tengah malam waktu dia Donald Trump buat sidang media di Mar-a-Lago. Okey, setiap patah hak dia umum tu buat dunia ni terkejut. Okey, kali ni Amerika sekali lagi buat pembedahan besar atas negara hak berdaulat ni. Okey, baik jom kawal susung kemah-kemah butir operasi igak ni. Cerita dia bunyi lebih pelik daripada filem Amerika Hollywood. Okey, operasi ini hak dipanggilnya Operation Resolve. Ini diketuai oleh pasukan khas Delta dengan sokongan sebanyak 150 jet dan kapal terbang tentera Amerika. Siap pegawai jabatan kehakiman ikut serta. Okey, masa tu Maduro dengan bini dia tidur atas katil, tak sedar apa pun. Tentera Amerika pecah masuk ikut pintu besi khas anti serangan. Dan seluruh operasi itu siap dalam beberapa puluh saat je. Siap-siap dia kakak. Okey, hak paling mengejutkan, Trump tengok semua proses tangkap tu secara live streaming. Okey, bersama dengan general tentera dia di Mar-a-Lago. Okey, dia kata rasa macam tengok live Cairo Army. What's up guys? Okey, dalam operasi itu sebuah helikopter Amerika kena tembak teruk juga tapi masih boleh patah balik. Okey, ada askar Amerika juga yang kena peluru, tapi Trump tetap kata tak ada askar Amerika mati. Pasal orang Venezuela hak meninggal, Trump tak sebut langsung pun. Okey, lepas igak tu perjalanan Maduro dengan bini dia pun sudah disah. Trump sendiri kata mereka ni duduk atas kapal perang amfibia Amerika. Okey, dalam perjalanan di New York lah. Askar Amerika ambil Maduro dari Caracas. Okey, naik helikopter dulu, lepas tu baru naik kapal perang tu untuk balik ke New York. Okey, jadinya Trump bangga sungguh lah. Dia kata perjalanan helikopter tu selesa. Kita yakin dia puas hati. Lepas tu dia selit pula dia presiden tu bunuh orang ramai. Okey, jelas dia sengaja nak bentuk persepsi rakyat untuk pembicaraan nanti. Lagi berat Trump oyak seminggu lepas tu dia ada kecek dengan Maduro telefon. Masa tu dia beri ayat kerah lah. Mu kena berhenti melawan, mu kena serah diri. Okey, maknanya apa? Kononnya dialog anti dadah hijau sama minyak semua tu elah berlaku. Okey, operasi tangkap ni lama dah dirancang. Okay, jadi pada 10 Januari Maduro oyak setuju nak kerjasama. 2 hari lepas tu terus kena sambar. Okey, jadinya kita tengok corak gini memang kerja Amerika. Skrip super pernah berlaku hak dulu. Iaitu 36 tahun lepas, tahun 1989, Presiden Panama nama dia Manuel Noriega pun kena igak dengan tentera Amerika, dibawa pergi Amerika Syarikat dari Noriega lalu ni sampai ke Maduro. Okey, jadi taktik tangkap pemimpin luar negara dan bawa pergi bicara luar wilayah ni ulang tayang je lah, iaitu 36 tahun lalu lah. Okey, dok tukar plan, dok tukar tuduhan, adakah siapa berani lawan? Okey, jadi bunyi macam ngeri juga, tapi inilah realiti abad ke-21. Okey, lawan ni Maduro dibawa pergi New York. Gapo hak tunggu dia? Berdasarkan sejarah Amerika, perbicaraan akan bermula secepat mungkin lah. Besar kemungkinan tuduh dia atas jenayah dadah dan langgar hak asasi. Selebihnya prosedur teknikal lah. Semua kata ikut undang-undang, tapi seolah-olahnya orang lain silap belaka. Okey, jadi yang hak kelakarnya sekali apa dia? Tangkap pemimpin negara lain di tempat demo, lepas tu bawa balik buat bicara di mahkamah kapur ke rumah kita sendiri. Ini jelas kelakar dan memang jelas pelanggaran besar undang-undang antarabangsa. Malah ia melanggar akal waras manusia lah. Jadi dunia luar ni lah ni nampak dah ramai dah mula start kecam. Okey, termasuk PMX
Malaysia kita sebagai penceroboh tentera hak menceroboh kedaulatan negara. Tapi Amerika dia peduli ke apa. Banyak negara lain pun tak berani nak kecam lebih-lebih pun. Okey, dia tahu. Dia faham tak ada siapa boleh halang dia. Sebab itulah ramai negara mula sedar lah ni. Okey, negara sebenarnya hak negara tak ada kekuatan tentera ibarat telur di hujung tanduk. Okey, lepas tu Trump juga umumlah Amerika ni dia akan ambil urus Venezuela. Okey, rancangan dia nak tubuh pasukan pentadbiran sementara diketuai oleh setiausaha dia Marco Rubio dan Pete Hegseth. Okey, untuk tolong takbir negara tu. Apakah perasaan awak jika negara awak ditakbir oleh Trump? Okey, Trump royak dia dengan kerjasama dengan rakyat Venezuela untuk pulihkan keadaan dan untuk berikan kuasa kepada Amerika Syarikat. Sementara Amerika Syarikat ambil alih infrastruktur minyak Venezuela inilah. Tapi kos bina semula syarikat Amerika hak kena bayar. Jadi walaupun Amerika dah sediakan plan nak hadapi kekosongan kuasa, Rubio pula supaya tak ada idea lah. Bila ditanya cara nak stabilkan keadaan, jelas dia nampak dia tak berani jamin Venezuela tak akan huru-hara lepas ni. Lepas tu dalam sidang media, Trump umumkan operasi ini sesuatu kejayaan yang besar dan membanggakan orang Amerika. Oyak tangkap Maduro ni itu perjuangan lawan diktator, pertahankan sistem demokrasi untuk lawan kejahatan. Dia umumkan kekalkan sekatan, nak umumkan kerajaan peralihan, tapi hakikatnya kena paksa kuasa dalam Venezuela tunjuk. Tapi Trump tak sebut langsung lah pasal langgar undang-undang antarabangsa. Bagi dia hak penting kemenangan. Kemenangan dia, kemenangan untuk Amerika. Jadi undang-undang antarabangsa tak ada pula dalam kamus dia. Dia tak sebut wak senyap. Okey, akhir sekali penangkapan ni terhadap presiden negara yang berdaulat ni ialah pameran klasik Amerika depan mata dunia belaka. Ia menjadi satu pengajaran politik antarabangsa. Jadi ia lebih lagi real life daripada buku sejarah hak kita belajar. Dan buat orang ramai faham makna sebenarnya. Makna dia apa? Maknanya kalau negara lemah, maka tiada kedaulatan yang dimaksudkannya. Di samping itu, untuk set-set awak yang mencari sewa, ini satu brand yang sewa yang hamba nak recommend. Nama dia brand Superman. Okey, sewa ni dia adalah anti rust, anti karat. Sebab ia dapat dia punya ibarat dia punya standard namanya IPX7. Maksudnya ia adalah kalis air, masuk air dan senang dia cuci dan nak handle, dan sesuai untuk yang travel. Dia ada anti lock. Okey. Dan harga yang special kita nak bui untuk follower Kelantan Kia bukan harga asal 199 untuk offer untuk Kelantan Kia untuk 5 orang terawal kita nak bui harga 99 siap dengan trimmer hidung, bulu hidung ni. Okey, dan kita nak bui special delivery charge juga. Okey, pada siapa-siapa yang nak mencari sewa yang anti karat dan yang berkualiti baik, okey, minta cepat-cepat PM dengan link yang kita bagi di bawah. Sekian, terima kasih.